Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3B akan membentangkan tugasan bertajuk larangan riba dalam Islam dan kesannya terhadap masyarakat. Riba merupakan pertambahan atau lebihan yang dikenakan dalam urusan pinjaman atau hutang secara tidak adil. Islam mengharamkan riba kerana ia mengandungi unsur penindasan dan ketidakadilan serta boleh merosakkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap urusan kewangan perlu berlandaskan keadilan, ketulusan dan saling memberi manfaat. Oleh itu, Islam memperkenalkan alternatif seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah bagi menggantikan sistem berasaskan faedah. Objektif kajian kami adalah mengenal pasti konsep dan jenis-jenis riba dalam Islam, mengkaji kesan amalan riba terhadap individu, masyarakat dan ekonomi negara, menjelaskan kepentingan larangan riba serta peranan sistem kewangan Islam dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, kajian literatur yang kami lakukan menunjukkan bahawa riba menyebabkan jurang antara golongan kaya dan miskin semakin besar serta menggalakkan penindasan ekonomi. Oleh sebab itu, Islam menggalakkan aktiviti ekonomi yang halal seperti perniagaan, pelaburan patut syariah, zakat dan sedekah. Seterusnya, saya menyebut pembentang kedua untuk menerangkan metodologi dan labatan kajian. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Luqman Hakim Rosman dan saya akan menerangkan tentang metodologi dan dapatan kajian. Bagi metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kaedah tinjauan soal selidik. Tujuan kaedah ini adalah untuk mengetahui persepsi dan pandangan masyarakat terhadap larangan riba dalam Islam serta kesannya terhadap masyarakat. Data prima diperoleh menggunakan Google Form yang disediakan secara atas talian melalui media sosial. Soalan-soalan yang dibina adalah berdasarkan jurnal akademik supaya dapatan kajian lebih kukuh dan boleh dipercayai. Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian utama iaitu menilai tahap pengetahuan responden tentang konsep riba, mengukur sejauh mana masyarakat mengelakkan amalan berasaskan riba, menilai pandangan masyarakat terhadap kesan riba dan individu dan masyarakat. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian saya akan menerangkan sebanyak 5 sahaja. Dapatan kajian yang pertama adalah kefahaman tentang konsep riba. Majoriti responden mempunyai kefahaman yang baik mengenai konsep riba. Seramai 60% responden yang sangat memahami tentang konsep riba. 28% memahami dan 10% kurang memahami. Ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran masyarakat terhadap konsep riba adalah tinggi. Dapatan kajian yang kedua adalah pilihan pengurusan kewangan. Apabila mempunyai wang yang berlebihan, masyarakat cenderung akan menyimpannya di bank Islam. Sebanyak 56.9% akan menyimpannya di bank Islam, 23.5% memilih untuk melabur dalam perniagaan. Dapatan ini menunjukkan masyarakat lebih cenderung memilih kaedah kewangan yang patuh syariah. Dapatan ketiga, persepsi terhadap bank konvensional. Berkaitan kenyataan bahawa bank konvensional mengandungi unsur riba, 49% responden amat setuju. 23.5% selebihnya sangat setuju. 21.6% tidak pasti. Ini menunjukkan majoriti responden sedar bahawa sistem perbankan konvensional mempunyai unsur riba. Dapatan kajian yang keempat, larangan riba mewujudkan ekonomi adil. Sebanyak 51% responden sangat setuju. Majoriti mempercayai bahawa larangan riba dapat mengurangkan penindasan dan mewujudkan keadilan ekonomi yang adil. Dapatan kajian yang kelima adalah kesan utama riba. Responden berpendapat bahawa riba memberi kesan negatif kepada masyarakat. 41.2% responden mengatakan riba menyebabkan beban hutang yang tinggi. 39.2% menyatakan riba mewujudkan ketidakadilan ekonomi. Ini membuktikan masyarakat memahami keburukan riba dalam kehidupan seharian mereka. Kesimpulannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti masyarakat memahami larangan riba, menyedari kesan negatifnya dan lebih cenderung memilih sistem kewangan Islam sebagai alternatif yang lebih adil dan patuh syariah. Namun begitu, faktor seperti keperluan kewangan dan kurang pengetahuan masih menyebabkan sebahagian masyarakat terlibat dalam sistem berasaskan riba. Oleh itu, pendidikan ini
Pendidikan dan kesedaran mengenai kewangan Islam perlu terus diperkukuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pembentang nombor 2. Seterusnya saya akan melanjutkan pembentangan ini dengan analisis perbincangan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahawa larangan riba bukan sahaja berkaitan dengan tuntutan hukum agama, malah bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan kestabilan ekonomi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai satu bentuk penindasan kerana ia memberi keuntungan kepada satu pihak tanpa melibatkan perkongsian risiko yang adil. Bagi mengukuhkan lagi kajian ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dengan jelas tentang larangan riba dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam membezakan antara keuntungan yang diperoleh melalui urusan jual beli yang sah dan dengan keuntungan daripada amalan riba yang boleh membawa kepada penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Selain daripada itu, Rasulullah SAW juga bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakai riba, pemberi riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Dan baginda bersabda, mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba dalam Islam sehingga semua pihak yang terlibat dengannya turut diperingatkan agar menjauhi amalan tersebut. Antara kesan utama amalan riba ialah peningkatan beban hutang dalam kalangan individu, berlakunya ketidakadilan ekonomi serta jurang kekayaan yang semakin besar antara golongan kaya dan miskin. Selain itu, riba juga boleh menyebabkan tekanan hidup dan menyumbang kepada pelbagai masalah sosial dan dalam masyarakat. Sebagai alternatif, Islam telah memperkenalkan sistem kewangan patuh syariah seperti mudarabah, musyarakah dan murabahah yang berasaskan konsep perkongsian untung dan rugi secara adil. Sistem ini bukan sahaja dapat mengurangkan penindasan ekonomi, malah memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian masyarakat yang menggunakan sistem kewangan berasaskan riba disebabkan oleh faktor keperluan kewangan, kemudahan mendapatkan pinjaman serta kurangnya pengetahuan tentang pilihan kewangan Islam yang tersedia. Kesimpulannya, riba merupakan amalan yang diharamkan dalam Islam kerana membawa pelbagai kesan negatif terhadap individu, masyarakat dan ekonomi negara. Kajian ini juga menunjukkan bahawa majoriti masyarakat memahami bahaya riba dan menyokong penggunaan sistem kewangan Islam sebagai alternatif yang lebih adil, telus dan beretika. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran tentang bahaya riba serta menggalakkan penggunaan sistem kewangan patuh syariah demi mewujudkan masyarakat yang lebih stabil, harmoni dan sejahtera. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.